Setup ni tak cantik lah. Meh aku nak tunjukkan cara nak cantikkan video korang macam ni. So macam ni lah keadaan biasa korang rakam. Cahaya matahari and lampu dekat atas. And yang paling menarik, aku sekarang merakam menggunakan webcam eMIC Pico Plus. Pertama, jom kita ubah mikrofon. Korang dapat bezakan tak bila ada mic macam tu? So ini adalah condenser mic daripada TNW. Tapi tak kisah korang nak guna apa-apa mikrofon pun, yang penting ada mikrofon. Yang kedua, lampu. Jangan pasang lampu atas ni, kita tutup semua. Nampak? Ui, berbeza sangat dah ni. Ini dinamakan sebagai key light, yang mana lampu utama untuk menerangi muka. Kamera ada kat situ, ini key light. So, aku monitor kat situ, aku nampak. Make sure key light 45 darjah daripada muka untuk hasilkan depth. Sini putih, sini gelap. Tapi macam kurang lagi lah. Yang ketiga, kita pasang rim light. Nampak tak beza dia kat mana? Bahagian sini, betul tak? Kesan dia adalah dekat sini korang nampak dia akan menghasilkan satu highlight yang mana nak membezakan antara aku dan juga background belakang. Korang tengok sekali lagi kalau aku tutup. Nampak? Ni kalau aku tutup and ni kalau aku buka. So aku tetapkan kepada 2500 Kelvin. Ini adalah RGB light daripada Ulanzi. Sangat kecil dan portable kalau nak bawa pergi mana-mana. Lupa nak mention, kilat aku menggunakan lampu daripada JS Litbox Plus. Macam ada kurang lagi lah. Nampak tak belakang ni? Ini dinamakan sebagai particle light. Yang ni tak ada pun tak apa sebenarnya. Yang mana nak bagi nampak ada warna lagi dalam video. Last sekali, yang ni pun tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada lagi bagus. Nampak? Dekat belakang ni adalah projector light. So lampu ni photo OLED sebagi kepada aku untuk review dan sangat-sangat berguna. Projector light ni memang dikhususkan lah untuk korang nak tambah benda lah dekat belakang biar nampak cantik lagi. Ada banyak tau lampu dia. Kejap aku tukar. Alright, ni warna putih biasa. Yang ni merah. Yang ni warna kuning lah. Yang ni kalau buat style-style sunset cantik. Alright, ini yang biru biasa. So korang nampak tak hasil dia macam mana? So ini adalah setup lighting yang memang selalu aku buat untuk rakam video bercakap macam ni. Yang mana paling penting sebenarnya korang kena ada key light. Kalau ada bajet lebih sikit, invest kepada rim light. Yang belakang ni tak apa kalau tak ada pun. Dan ni untuk cantikkan background korang je. Yang penting muka korang jelas, and yang paling penting juga audio korang lagi jelas. Kalau korang nak semua equipment yang aku sedang gunakan sekarang ni, aku ada letakkan link dekat bawah.